dah. Meh. You Dad. Meh. Mangat ini. Tak mau semangat ah. So, let's go. Kita berhenti dulu dekat share. Zid. Oh Zid. Pablo, handle the content. Dah kita berhenti dekat share Baipak. Jadi nanti kita akan sambung perjalanan kita. Sekarang jam menunjukkan 4.20. Sebagai habis solat-solat apa semua. Lancar. So Zid, vlog hari ni tu ya, kita dah sampai dekat main apa? Segala Lembing punya signboard besar ni. Nawak. Perjalanan KSKA. Okay, ada kata-kata? Okay. Sekarang ni jam menunjukkan 5.12. Kita akan koh ataupun slow-slow untuk pergi ke Bukit Panorama. Okay, let's go. Okay, so kita on the way naik ke bukit lah Panorama. Berapa kaki yang naik ni? Okay, so sorry I gelap sebab naik waktu gelap ni. Kita pun guna lighting sikit ni. Okay, so let's go sambung perjalanan. Kita ada dekat puncak Bukit Panorama. Kita dapat new pengalaman, new experience. Tu Senyap Simon pengalaman yang menarik lah. Yes. Solat atas bukit, solat subuh tadi. So alhamdulillah kita dah sampai. Keren. Lambat. Itu balik tu. Apa tu? Pusing lagi. Pusing dulu. Kata Zik. Bodoh apa dia ingat bodoh. Okey. Biarlah tak ada sunrise, tapi kita ada sun memory. Kita alah balik sebab dah habis naik bukit, naik puncak dia tadi. Lepas tu balik lah. Pablo kata-kata untuk hiking.